Perlukah mandi wajib jika keluar cecair lepas mimpi tapi tidak ingat mimpi? Baik. Dia keluar mani, keluar air pada kemaluan, wajib tak mandi? Dia tak ingat dia itu mimpi. Jawabnya kena tengok dulu. Kalau kita bermimpi, kaedah dia, kemudian dalam mimpi itu kita melakukan persetubuhan dalam mimpi, dan bila kita bangun wajib tak mandi? Jawabnya tengok dulu. Bila bangun ada tak air mani? Kalau bangun tu ada air mani, wajib mandi. Kita mimpi jima, bangun tengok ada air mani keluar, wajib mandi. Tapi kalau kita mimpi jima, bangun tengok air mani tak ada, wajib tak mandi? Wajib juga, wajib mandi dalam mimpi. Faham tak lagi? Dan alam jaga ni tak wajib dah lah. Kerana apa? Kerana kaedah kita, lagi tak keluar mani, mimpi apa pun tak wajib mandi. Seorang perempuan tanya, ya Rasulullah, hal alal mar'ati al-ghuslu idza ihtalamat? Orang puang atau orang lelaki tak kira lah, kalau dia mimpi jima, kemudian dia bangun, wajib mandi ke tak? Nabi kata, na'am iza ra'atil ma'. Ya, wajib mandi kalau keluar mani. Nabi tak kata, ya, wajib mandi kalau mimpi. Tak. Kalau keluar mani, iza ra'atil ma', mu tengok ada mani, wajib mandi. Tapi mani mu jangan mani orang. Dia kita tengok katil orang. Katil orang ada air mani, katil saya tak ada. Dia apa musibuk. Faham tak lagi? Dah. Baik. Tidak mimpi mandi, tiba-tiba keluar mani, wajib mandi tak? Jadi mandi sebenarnya sabab saja. Bang, bukan hakikatnya mimpi tu, sabab saja. Kadang-kadang sebab mimpi, kadang-kadang sebab jima, kadang-kadang keluar tidak sebab mimpi, tidak keluar sebab jima, kadang-kadang syahwat, tidak ada mimpi, kadang-kadang tak ada syahwat, keluar juga. Jadi keluar mani semua. Wangi dia mana? Dia air mani. Kena keluar mani semua. Faham tak lagi? Sebab dia tidak syarat cuma pada golik. Goliknya mimpi, goliknya jima. Dan kalau jima tidak keluar mani, wajib mandi kau. Pak Nabi kata, idza taqal kitanani faqad wajabal ghuslu, bila berlaku persetubuhan wajib mandi. Nabi tak kata keluar mani. Faham? Cuma kena pastikan, mu tengok ni keluar air ni, air benda keluar. Bukan semua keluar air wajib mandi. Ada tak keluar air tak wajib mandi? Mong, air benda keluar tak wajib mandi? Air kecing tak wajib mandi. Lagi? Air wadi tak wajib mandi, betul. Yang ketiga, air mazi dah wajib mandi, betul. Yang keempat keluar semua. Malam keluar semua malam. Air liu. Keluar air liu dah wajib mandi. Faham lagi? Betul kan? Betul. Jadi kalau air mani je, dan nak kenal air mani ke tak? Air mani dia sifat dia ada sifat. Nombor 1 pekat, nombor 2 keruh, nombor 3 kasar. Kalau cair bukan air mani, kalau jernih bukan air mani, kalau licin bukan air mani. 3 sifat.